Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak share yang hari tu punya. Nanti saya masukkan dalam saya punya PDF dekat website. So, ini saya punya ni lah. Actually sebenarnya secara susunan ni dia nampak sangat banyak perkataan. Boleh tengok dekat Pinterest ke atau mana-mana untuk susun lebih cantik lagi lah. Contoh macam ni kan perspektif gila ni letak dekat bahagian depan. Sebabkan saya ikut flow, so daripada isu kita dapat design konsep untuk selesaikan masalah tu, dan seterusnya design statement, dan seterusnya presiden study lah yang lebih kurang dengan kita punya topologi, building system or others yang kita boleh nak buat rujukan. So apa plan kita untuk building kita sendirilah. Contohnya macam ni. Local craft, kita tahu ni pun saya guna ChatGPT lah untuk cepat. Sebab bila buat seorang ni, kalau ada kawan maybe kita boleh discuss, ambil point kan. So kita dapat, tapi tak boleh bergantung sepenuhnya pada ChatGPT juga. So daripada situlah kita dapat apa yang kita nak. Ini kaca revival yang saya nak, buat inspire curve, modern line semua kan. Actually sebenarnya ada lagi, tapi itulah saya teruskan kepada sebab kalau dalam portfolio yang dikompilkan dia lebih handy lagi lah kan. Kita lukis kat sini untuk rujukan dan penerangan. So saya terus masukkan sebab saya nak terus kepada itulah kan. Spatial planning. Okay, so kita boleh tengok kat sini lagi. Dia dah berubah tempat. Oh, yang ni bukan. Dia lagi satu sebenarnya. Trial. Ni saya punya. Ni yang baru betul punya. So, saya dah masukkan. Saya guna Microsoft Word je sebab benda ni simple, create kan. Tapi bila nak tengok, susah lah saya nak kira satu-satu. Mungkin makan masa. Akan datang kalau projek lagi besar lagi, susah kan. So, kalau boleh kena belajar jugalah key in. Area apa semua ada dekat YouTube. Slow-slow lah. Yang penting self-care jaga. Jaga diri, makan, jangan skip. Kebersihan diri, kebersihan tempat, seimbangkan. Jadi untuk spatial planning ni, kita tengok description ni kan, kat bubble diagram ni. Kalau boleh nak tambah lagi, tapi sebab saya rasa mungkin saya terus proceed kepada ni lah, sebab saya rasa ni yang lagi banyak nak kena buat kan. Sebab ada penambahan kepada volume tersebut. Saya cari yang sesuai dan saya ada rujuk sedikit lah pada saya punya matrix of space ni. Tak ada perubahan apalah, dia mati kat situ lah. Bubble diagram ni pun nak tambah office ni, saya fikir dia ke atas terus, jadi saya terus bermain di dalam 3D. Saya bermain di dalam 3D yang saya nampak macam ada tu kan. Cadangan-cadangan AR yang mana yang relevan seperti disebut office untuk perkumpulan water harvesting kan. Itu termasuk kat dalam detail lah. Itu later lah saya buat kan. So actually sebenarnya benda ni ada dekat bawah ni dan dia ada beralih lah. Saya dah save dah ni. Lepas tu dia data lari lagi. So sepatutnya saya tak ingat saya mana saya save. Dia kena save betul-betul ni. Kena buka betul-betul baru dia boleh keluar. Macam ni kan. Later yang ni latest. So saya dah tambahkan kat sini. Mana tu kan. Nanti saya masukkan dekat dalam PDF. Okay, kalau anda nak tengok saya buat sebenarnya dia banyak sebenarnya untuk masukkan dekat tu, dekat library. Apa lagi So okay, untuk ni kan, so
Ada banyak sebenarnya. Dia potongan dia apa semua tu anda boleh lihat dekat YouTube sebenarnya. Ada loading. Yang ni pun ada dekat dalam YouTube cara-cara tu. Mungkin anda boleh tengok sikit kot saya buat. Apa yang saya buat. Saya nak pindahkan ni. Sebab tutup loading bay ni. Tapi dia tak pergi. Attach to base. Dia tak boleh. Tu yang saya buat dekat yacht ground floor ni. Saya dah alihkan. Untuk kat sini. Yang ni saya delete. Banyak kali dah. Kadang sistem memang macam tu. Susah sikit nak apa tu kawal. So saya tarikkan ke sini. Jadi ini macam saya nak ubah sikit. Sebab cabin ni workshop ni dekat sini. Kejap. Okay, so counter tu dia sebab dia senang je boleh pindah macam tu. So tak perlu worried lah. Kita jadi bijak saja. Yang counter tu nak letak kat sini kan. Orang dia mana. Orang yang ramai ni nak tengok barang. Sebab tu dia ada. So nanti ni nampak lah kat sini. Untuk yang buat barang ni boleh pindah. Sebab ini actually sebenarnya ni pintu slide lah. Ni control shift control shift. Saya tak sedetail orang lain nak ajar sebab saya nak kejar siapkan. Jadi boleh tengok teruslah dekat tu, dekat YouTube. Mana yang rasa saya tak detail ajar. Ni tu ni dah tak payahlah sebab dah ada ni pintu automatik. Kita tengoklah apa yang relevan untuk letak kat situ lah kan. Saya ingat nak ambil kerusi tu lah. Dia orang terus tak payahlah susah-susah nak ambil tol tu. Nak pindahkan lagi. Yang ni tingkap ni dia ada perkiraan lagi tau untuk tingkap. Sebab takut kena su. Kalau kita buat tak ikut ni lah betul-betul kan. So mungkin lah tingkap yang tu kita boleh tengok kat sini. Disuruh save nanti sekarang hilang. Dan ni lah loading sikit. Kalau laptop yang lagi mahal mungkin cepat sikit kot. Saya ambil yang ni. Kerusi ni saya rasa mungkin kat sini tak payah kot rasanya. Tak payahlah nak buat tempat yang tu. Dia terus briefing kat sini daripada isu yang utama tu. Saya tak ingat yang mana. Ini window macam mana? Ni window macam mana? Oh ni slide kot. Tak, saya ambil yang slide tu. Ni sliding tu. Saya nak letak kat sini. Supaya dia boleh nampak lah. Kan? So kalau daripada 3D anda boleh tengok kat sini. High element. So kita boleh tengok kat sini lah. Tengok ke? Dia dah tenggelam. Kita tekan lah. Okay, dah tekan. Tenggelam. Okay. Baris dia tu. Sebab dia ada tempat gantung. Tarik kat sini. Okay. So barulah kita boleh nampak dia.
Itu ada. Lepas tu saya rasa yang ni pun tak nak. Yang ni pun saya tak nak ni. Sebab saya nak fokus pada ni landscape pun nanti saya tengok kat tepi-tepi ni. Yang ni pun saya nak padam ni. Macam ni kan. Saya nak ambil. So ni pun dia kena macam ni. Kena try and error lah. Yang ni pun saya nak buat macam ni. Kan. Saya nak macam ni. Saya ambil je tu. Barulah dia ni. Nak buat kan. Boleh buat kat luar juga. Kot lah. So untuk yang ni, saya ingat saya nak ambil apa? Macam yang ni saya lukis biasa ni. Tu terus tak tahulah. Tengok yang mana utama. Okay, sekejap Kan. Dia macam nak lukis ni. Saya macam nak lukis apa tu yang tak isu utama saya yang tambahkan tu. Tu yang dapat kapal. So saya nak buat macam corak lah sebab nak nampak daripada mana sini kot ke atas sini. So kita nak macam nampak tu kan. So saya susun ikut tu tapi dia tak teratur. Okay tu kan. Kadang kita tak boleh tu kita gerak je lah mana yang boleh gerak yang kita nak ubah. Kita nak ubah kan. Kita nak ubah tu kita gerakkan je lah. Dia tak nak gerak pula. Ni kan. Okay. So, awak contoh lah. Saya nak cilik ni. Saya nak buat yang macam. Saya nak main apa. Nak main level tau. Sebab sebelum tu dah main level kan. Masting kot tak silap saya. Untuk tofu solid. Atau saya tak silap saya floor. Sebab floor saya ni. Saya nak buat baru. Nak buat baru. Edit boundary. Dekat ellipse ni saya tak silap. Kalau korang belajar LK ada ellipse tu. Dia bermain lah sebenarnya. Dia bermain dengan corak. Ya Allah. Sekejap. Saya rasa ni boleh kot buat asing-asing. Jadi saya macam nak ambil yang tu. Yang dekat sini. Set ni. Image ni ingat saya nak ambil. Ya ke? Batu ke? Keluar ke? Kan. Itulah. Saya punya kot tak silap. Saya nak ambil tu. Start tu. Tu lah awak kena cuba-cuba tau. Document. Windows. Masuk ke. Duduk. Apa ni? Baca pun. Rasa macam ada buat. Kan. Ni ikut rasanya. Metrik ni metrik. Dia tadi.
plan kan. Ya memang saya plan tapi nak ambil yang macam dia punya tu. Oh tu dalam PDF kot tak silap. Sebenarnya kan import in PDF kot. Input in PDF. Kan. Ni. Kan ni. Tahu ni busy. Ni kot sini. Dia nak ambil dia punya apa, gambaran tu je. Bukan. Apa saya kena tengok dulu lah apa yang saya nak tu. Mana kena cari. Tak ingat. Banyak sangat benda. Yang ni ke? Tapi ni dah rabbit. Atau cat ke? Tak ada. Ni kot. Set plan. Ni kot. Ya, tahu consideration tu lah. So dekat sini, yang ni. Dia nak ambil yang ni nak ambil ni. Corak ni. Terus because saya nak ambil corak yang tu. Saya nak ambil corak yang tu je. Aduh. Mana dia? Bergerak dah. Hilang. Kenapa dia masuk macam tu? Hai. Kena try and error je. Tu yang susah nak ajar orang. Nak mengajar ni pun bukan senang. Susah juga. Insert. Banyak benda nak kena ni Okay. Saya nak ambil dia punya yang tu je. Ni dah tak keluar dah. Biarlah tak sini jap. Tu kat situ. Saya nak ambil ni. Ambil yang ni. Kenapa lah? No. Yes. Aduh, kena patah balik. Kalau dah patah balik benda tu ada lagi tak? Kita nak ambil dia je. Dah hilang. Susah juga nak ambil corak tu. Corak tu sebenarnya macam tu. Corak tu. Cakap akan je. Macam ni. Dia apa. Dia macam ni lah. Dia bentuk dia. So, saya nak buat macam tu. Sebab. Untuk second issue. Sekejap. Saya buat ambil ellipse sakit kepala fikir. Sebab kena buat. Kadang kita ajar. Kita dapat idea baru. Kita ajar. Kita share ni. Kita dapat idea baru. Ni apa? Ni jalan. Ni jalan banyak. Tak. Saya bukan nak ni. Sebab yang ni pun ada grading dia. Nak main dia punya tingkatan dia. Nak main tingkatan dia. Main tingkatan dia. Kita nak main tingkatan. Kita nak main tingkatan ni awak. Kita nak main tingkatan. So kita nak main tingkatan tu. Kita nak buat dia macam itulah yang saya cakap. Daripada ini macam dah beralih je. Tak. Di sini. Ini kan
ke mungkin dia macam air aduh contohlah sebab saya nak buat briefing area kat sini. Nak buat briefing area. So, saya nak main dengan pula level. Awak, saya rasa macam nak main dengan 3 level sahajalah. Macam tu. Kumpul kat situ kan. So, dekat sini, kalau anda perasan, apa, yang tu cabin tu memang nak buang lah. Memang nak buang. Kat sini kalau ada perasan, ini dia dah naik 150. Sebenarnya nak turun underground lagi Nak turun underground lagi. Mungkin ada korekan. Korekan ni. Faham korekan? Saya nak klik macam ni. Kita lah hide. Hide element. Ini kita hide. Kita kirim. Kita hilang semua yang sama dengan dia. Lepas tu. Nanti dululah. Dia dah ke dalam macam ni atas sikit. Ni. Tu dia macam mana. Akan tenggelam juga ke tahu. Ni pun. Ni kan. Kita perasan kat sini. Yang level yang. Faham. Aduh, dia terkena asing. Dia buat lantai baru lah awak. Dia buat lantai baru. Kena buat lantai baru. Dia boleh sama dengan dia Sama dengan dia. Okay. So, saya nak letak lagi yang kan. Yang satu lagi tu. Aduh. Ada warning dia. Dia main dengan sistem ni. Ni kan. So dia betulkan balik je lah. Saya tak nak ni. Saya delete lah. Delete. Baru. Okay. Lagi satu. Ada satu lagi. Level kat dalam tu kan. Dia pada bawah boleh nampak. Pada bawah boleh nampak. Saya nak naikkan dia kepada 100. So yang atas tu 50 tak silap. So high offset dia saya nak naik dalam. Bukan naik. Delete dah. Saya nak letak dalam 0 lah. Dia akan turun Akan turun 0. Atau kalau tak nak pun dia akan naik ke atas. Macam pentas lah 50 dalam 100 kita try ya. Aduh, hilang lagi. Baik terus. Satu. Tak boleh. Apply dia akan naik lah ke atas. Macam tu. Dia akan jadi macam ni lah kan. Ni saya nanti nak pakai dalam. Ini mungkin dalam 200 akan tinggi. Yang lain saya tak sure. Ke semua dia akan jadi tinggi yuk sekarang terus 2 play. Aduh.
Ni yang mana tinggi? Dia pula tinggi sangat. Yang ni rasa nak tinggi yang ni. Dia dah jadi zero Ah. Bukan yang ni. Patah balik. Yang ni. Dah. Dia naik. Dia naik kan. Apa benda pula ni? Why tu? Yang macam ni. Naik dalam. Dia dua. Dia tak. Oh. Tak boleh lah awak. Ni thickness ni boleh main juga ni thickness ni. Abang guna tu jadi macam tu. Tengok ni. Terus hilang lagi. Sabar je lah. Tu yang banyak nak kena hadap tu Tengok ni kan. Yang ni kan. Saya ingat nak ke bawah sikit. Bawah sikit. Mungkin tak kuat. Kita buat sikit-sikit lah kot. Try tengok. Dia ada negatif dia. Untuk yang center ni. Dia ada negatif dia. Edit boundary. Edit ni kan. Dia zero tau. Saya rasa yang ni saya nak buat dia bukan 50. Saya nak buat dia kepada negatif 100. Negatif 100. Dia akan turun ke bawah sebenarnya. Dia akan turun ke bawah. Nampak dia turun ke bawah. Dia tak turun ke bawah. Dia terus tak ada. Terus tak ada. Astaghfirullahaladzim. Aduh, hai. Ni nak kena main. Tengok sendirilah. Macam tu je lah aku rasanya. Kalau korang ada idea, korang cari sendirilah macam mana. Sebab benda ni memang nak kena berkorban sikit lah. Banyak juga nak kena berkorban ni. Dah berapa minit? Saya ngam-ngam 3 minit je. Okay, bye.